Belanjawan 2026 memperuntukkan sebanyak 470 bilion ringgit merangkumi perbelanjaan mengurus, pembangunan dan pelaburan. Belanjawan ini turut menjadi tonggak utama pelaksanaan rancangan Malaysia ke-13 yang akan memacu agenda pembangunan negara bagi tempoh 5 tahun akan datang. Di bawah tekad 2, memahami keutamaan rakyat, perencanaan RMK 13 turut mengambil kira keutamaan projek pembangunan semua negeri termasuk Pulau Pinang. Antaranya, projek penyuraian trafik Lebuh Raya Utara Selatan dari Tolo Juru ke Tolo Sungai 2, pembangunan klinik kesihatan Kubang Semang dan kompleks kesihatan bersepadu Seberang Perai Tengah, perluasan klinik bergerak dan klinik pergigian bergerak di Pulau Pinang, projek naik taraf muka sauk di Titik Kerawang dan Teluk Awak serta pemasangan paip air mentah dari muka sauk ke empangan Teluk Bahang, projek pembinaan jalan bawah underpass menghubungkan Jalan Mon Eskin ke Jalan Burma dan projek naik taraf kompleks Sukan Bertang Kepala Batas Seberang Perai Utara. Belanjawan 2026 yang baru diumumkan oleh Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 10 Oktober yang lalu mendapat pelbagai reaksi positif daripada rakyat, khususnya di Seberang Perai Utara. Rata-rata menyifatkan belanjawan kali ini terus mencerminkan keprihatinan kerajaan terhadap kesejahteraan rakyat. Pembentangan bajet 2026 baru-baru ini yang telah dilakukan oleh kerajaan memang terbaik, terutamanya dalam mengekalkan bantuan-bantuan yang telah di program-program bantuan yang untuk rakyat, antaranya bantuan sara hidup, bantuan tunai ramah dan jualan ramah. Sebagai bekas kaki tangan awam, kerajaan juga akan beri imbuhan ataupun bantuan sebanyak 250 kepada pesara yang akan kami perolehi pada tahun depan lah. Dan juga itu yang RM100 yang sarah hidup yang akan diberi seperti tahun inilah ya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kerajaan Madani kerana telah memberikan insentif seperti diskaun 50% untuk memudahkan masyarakat India balik ke kampung sepenuh hari Deepawali. So, Kerajaan Madani terbaik. Terima kasih kepada PMX atas pembentangan belanjawan tahun 2026 yang memberi pendidikan percuma kepada golongan-golongan yang tidak berkemampuan untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat IPT. Secara keseluruhan, belanjawan 2026 disambut baik oleh pelbagai lapisan masyarakat di Seberang Perai Utara yang menaruh harapan agar inisiatif kerajaan ini terus memberi kesan positif kepada kehidupan rakyat. Rizwani Mat Zabidi melaporkan untuk Malaysia Aktif.